Kita sekarang sedang berada pada 10 hari yang paling afdal di dalam setahun. Ia lebih afdal daripada hari-hari pada bulan Ramadan. Di dalam hadis yang sering kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min al-ayyam min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh padanya lebih Allah suka dibandingkan hadhihi al-ayyam al-ashr, daripada hari yang 10 ini, iaitu bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 hari. Sahabat dengar dan agak kagum dengan kenyataan ataupun sabda Nabi SAW ini. Lalu mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Jihad fi sabilillah pun tidak lebih baik ke? Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah. Tidak jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Melainkan satu orang yang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya, dan dia tidak pulang sedikit pun daripada itu semua. Semuanya habis. Tak ada keadaan. Sama ada nyawanya habis, hartanya juga habis, tak ada dia dapat balik daripada harta perampasan perang. Tidak ada apa. Kalau yang ini, memang dia lebih. Jika tidak, amalan pada 10 yang akhir, pada 10 yang awal Zulhijjah ini ialah amalan yang terbaik di sisi Allah. Artinya, jika sesiapa berpuasa pada hari ini, hari Khamis ni, puasa yang terbaik amalannya. Siapa yang bersedekah, sesiapa yang bertahmid, sesiapa yang beristighfar, sesiapa yang berselawat, sesiapa yang membaca Al-Quran, sesiapa yang berusaha mengelakkan dirinya daripada melakukan dosa, sesiapa yang melakukan kebaikan kepada ibu bapanya ataupun melakukan kebaikan pada jirannya, sesiapa yang menolong orang lain, apa saja amalan saleh, sesiapa yang bangun malam, sesiapa yang berdoa, ini adalah terbaik, bahkan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Habis itu 10 akhir Ramadan, apa kelebihannya? Kelebihannya kena ada Lailatul Qadar. Sehingga sebahagian para ulama syurah menyatakan malam 10 yang akhir Ramadan lebih baik. Hari-hari 10 hari ini yang baik. Kerana padanya banyak amalan. Ada hari Arafah, ada haji, amalan haji, ada Idul Adha. Allah suka amalan-amalan ini, dan ini adalah merupakan tawaran Allah Jalla wa'ala kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan semua yang menonton ini. Hidup ini Allah jadikan, kalau kita lihat pada satu sudut, hidup tidak begitu complicated untuk kita memahaminya. Bahkan Allah memang jadikan untuk kita faham hidup ini. Jika kita tak faham, bagaimana untuk kita mendapat kurniaan Allah dalam hidup? Hidup jelas. Ada hari kita bermula, hari kelahiran kita, dan ada hari yang kita akan berakhir. Cumanya kita tahu hari kita bermula, kita mungkin tak dapat tahu bila hari kita berakhir. Cuma kita confirm, kita pasti satu hal. Ada permulaan, ada pengakhiran. Hanya sahaja kita tidak boleh mengatur bila ia bermula dan tidak boleh menentukan bila ia berakhir.
Tapi kehidupan demikian. Kita confirm. Tak ada orang yang, aku ni tak pasti akan mati ke tak. Tak ada. Confirm. Mesti mati. Bila mati, Allah menyediakan dua perkara di hadapan kita. Sama ada kita menjadi ahli syurga atau kita menjadi ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Dan itu pun kita tahu. Tak ada. Tak tahu. Syurga pun tak pasti. Neraka pun tak pasti. Tapi aku tak tahu kok kena pergi ke tempat-tempat lain. Tak ada. Dia tak ada tempat yang ketiga. Aku ni tak pasti. Mungkin tak ke syurga ke tak neraka. Tapi pergi tempat lain lah. Okey lah juga tempat itu. Tak ada. Either syurga or neraka. Salah satu daripadanya. Untuk merebut ataupun untuk mendapatkan syurga. Mendapatkan neraka itu mudahlah. Untuk mendapatkan syurga itu, Allah Azza wa Jalla maha adil kepada kita semua. Bahkan kalau kita fikir logik nak mendapatkan syurga, lebih mudah daripada nak dapat projek kerajaan. Secara kaedahnya. Kalau kita nak dapat projek apa-apa, hantar borang. Lepas tu orang lain pun hantar juga masuk tender. Kemudian tunggu lagi jawatan kuasa pemilihan. Kemudian syaratnya nak dikenal dia. Banyak. Kemudian mungkin kita layak. Tapi oleh kerana ada syarikat lain lagi yang sama layak dengan kita, dapat kat dia. Ataupun kita layak, syarikat lain kurang layak, dia sogok ke apa, dapat kat dia. Projeknya satu. Mungkin ada 10 projek, tapi ada 1000 pemohon. Hanya 5 orang akan dapat. Tapi syurga tidak demikian. Allah tak kata ada limit. Kalau tu imam masuk, makmum tak boleh. Tak ada. Kalau bapa dia dah masuk, anak dia tak boleh. Tak ada. Semuanya boleh masuk syurga. Tak ada limit. Tak ada kota. Dan untuk masuk syurga, dia tak kata, oh, kau kena bersainglah dengan orang ini. Kalau kau menang, kau dapat. Kalau tak, dia dapat. Tak ada. Setiap orang dengan dirinya masing-masing. Yang banyak duit dengan sedekahnya. Dengan syarat dia ikhlas. Yang banyak masa, mungkin dia bersolat, berpuasa. Yang kadang-kadang apa pun dia tak ada kesibukan dalam hidup dia. Dikelilingi juga oleh masalah-masalah suasana dia yang dia tak dapat keluar. Penuh dengan dugaan kepada amalan dia. Dia berjuang mengelakkan dirinya daripada terjatuh di dalam perkara yang salah dan dosa. Perjuangan dia tu mungkin lebih payah daripada tu imam, daripada mufti, daripada siapa lagi. Itu pahala besar untuk dia. Allah maha adil kepada hamba-hambanya. Mungkin satu orang tak banyak ruang yang dilihat oleh mata manusia sebagai amalan soleh. Puasa, solat malam. Sibuk dia terpaksa kerja. Siang kerja, tu pun malam kena jadi guard jaga. Itu je kerjaan yang dia dapat. Dia mendapat amalan saleh dengan cara yang demikian. Saya masih ingat ada satu hari, dalam minggu ni ada seorang wanita menulis email. Dia kata sebelum dia berkahwin, dia selalu menunaikan qiyamul lail. Selalu bertahajud, bersolat malam, qiyamul lail. Tetapi apabila dia dah kahwin, dah dapat anak, malam sibuk terpaksa menjaga anak. Anak pula tak nak kat suami, nak kat mak dia saja. Bangun malam, dia dahulu solat, dia terpaksa menyusu, menguruskan anak. Adakah Allah dah tak bagi peluang dia beribadah? Itu adalah ibadah dia. Itulah ibadah dia. Dengan syarat dia redha dan dia melakukan itu sebagai taat kepada Allah Jalla wa'ala. Pun begitu, masih lagi pada waktu 1/3 yang akhir
Dia masih lagi boleh beristighfar, boleh berdoa. Mungkin dia tak boleh bangun salat kerana terpaksa sentiasa menjaga anak dia yang mungkin tak membenarkan untuk dia melepaskannya. Tapi Allah Azza wa Jalla membuat urusannya itu luas, rahmatnya itu luas. Hatakan pelacur yang memberi minum kepada anjing, diberi keampunan untuknya. Bukan kepada masalah anjing dan air dan perbuatan memberi minum, tetapi apa yang ada di dalam jantung hatinya dan apa yang ada pada diri, kerendahan diri, pasrahnya, kerendahan dirinya, pasrahnya, rasa bersalahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika dia memberikan pemberian itu, ia memberikan dengan benar-benar mengharapkan rahmat Allah untuk dirinya. Allah Azza wa Jalla membuka ruang amalan saleh. Yang bersedekah, yang tak mampu bersedekah, dengan wajah yang tersenyum ataupun perkataan yang baik, merupakan sedekah daripada dirinya. Ini adalah agama yang memberi ruang untuk semua orang. Tak ada tok imam peluang lebih masuk syurga dibandingkan makmum. Tak ada. Semua orang pada posisi masing-masing. Rahmat Allah yang luas dalam hal ini. Cumanya, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, beliau menceritakan, menakalkan qaul sebahagian daripada ulama-ulama salaf bahwasanya, ma min fa'latin wa in saghurat illa yanshuru laha diwanan. Tidak ada perbuatan walaupun sikit, melainkan akan terbentang dua diwan, dua pembahagian, iaitu bima wa kaif, iaitu lima wa kaif, iaitu kenapa kau buat dan bagaimana engkau buat. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Lima fa'alta. Setiap kita, perbuatan kita ada dua. Pasal apa kita buat dan bagaimana kita buat. Pasal apa kita buat? Kenapa kita buat perbuatan tersebut? Kalau ia kerana Allah Jalla wa'ala, maka ia satu syarat kita telah penuhi. Wa kaif, bagaimana ia dibuat? Adakah ia dibuat mengikut syariat Allah, ataupun ia dibuat tidak bertentangan dengan syariat Allah, ataupun dia dibuat menyanggai syariat Allah, maka tak ada baginya pahala. Maka dua hal ini, lima wa kaif, yakni lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Dan jika ia memenuhi hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan saleh. Manusia hidup meresah. Ramai orang hidup meresah. Tercari-cari. Tuan-tuan jangan fikir orang susah cari kerja ataupun orang susah dapat duit resah. Kadang-kadang orang susah dapat duit kurang resah daripada orang yang banyak duit. Allah jadikan hidup ajaib. Dengan berbagai cabaran kehidupan itu. Ia jadikan ubat pada mengingatinya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, tenang jantung hati. Kerana manusia tahu apa yang dia tak dapat di dunia, dia dapat di akhirat. Orang yang kehilangan anaknya di dunia ini, bertemu dia dengan akhirat. Orang yang kehilangan hartanya di dunia ini, bertemu hartanya di akhirat lebih daripada itu. Orang yang kehilangan nikmat di dunia ini, bertemu nikmat dia di akhirat. Jika dia memohon daripada Allah untuk mendapatkannya di akhirat. Dan Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Allah Maha Bijaksana, Hakimun, Alim, telah mengatur hidup ini
supaya kita ini makin hari makin tua. Bila makin tua, dia tidak makin kuat, dia makin lemah. Bila masa dia kuat, manusia pergi semua benda. Bila dia dah tua, banyak hasrat dan cita-citanya mula terhilang. Kalau dulu nak makan banyak, dah tua dia kata aku ni tak apa boleh makan dah. Kalau dulu tengok mana tempat menarik dia nak pergi, dah tua ni orang ajak dia rasa macam letih je dia nak pergi. Walaupun orang kata bagus, cantik, bagus, dia kata pergilah. Tak apalah, aku ni duduk kat sini senang. Dengan putusnya sebahagian daripada hasrat dan cita-citanya yang ada di dunia ini, mudah-mudahan insan akan teringat dia peluang itu menunggunya di hadapan. Menunggunya di mana? Menunggunya di akhirat. Tunggu jadi akhirat. Dia tak dapat orang yang dia kendak ingini. Dia harap ada di akhirat. Bahkan lebih daripada apa yang dia harapkan. Segala yang dia tak dapat di dunia ni ada di akhirat. Maka harapan manusia sentiasa besar kepada hari akhirat. Sebab itu, orang Islam sepatutnya paling sukar untuk frust dalam hidup ni. Tak ada benda yang aku dah putus asa. Sebab setiap yang dia hilang di dunia, menunggunya di syurga. Anaknya menunggunya, nikmat yang dia ingin menunggunya. Segala keindahan yang dia harapkan, yang dia tak peroleh, akan dia dapat lebih daripada itu. Bahkan tidak terbayang oleh pikiran dan igawannya. Sebab itu maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita di dalam kalangan orang-orang yang beramal dengan amalan saleh dalam mengharungi kehidupan dunia ini.